11.20 sampai 11.20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okay, lama kita jumpa Azri. Lama. Agak lama. Macam mana Azri hari ni, sihat ke? Sihat, alhamdulillah. Sihat, dah makan dah? Ha? Makan dah? Makan dah. Saya dah makan roti je dah tadi pagi. Makan roti, kenyang tak? Tak kenyang sangat. Mungkin saya akan beli makan kot. Tapi sekarang boleh kita teruskan sesi tak? Sebab takut Azri lampau ke? Boleh. Boleh Okay, baik. Maksud saya tanya macam mana keadaan bilik ni, daripada sebelum ni sejuk ke ataupun macam mana? Keadaan bilik ni ya. Saya rasa okey. Okey. Kalau macam Azri kata sejuk ke apa, mungkin Azri boleh bagi tahu saya nanti saya boleh turunkan sikit suhu ke kan. Boleh. Dengan sesi pun boleh juga. Okey, baik. Pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih lah kepada Azri sebab sudi luangkan masa Azri bersama dengan saya untuk sesi kita yang ketiga. Sedar tak sedar kita dah 3 sesi dah. Dah nak habis dah. Dah nak habis dah. Kita jumpa 3 kali kita jumpa kan. Jadi sebelum kita mulakan sesi kita pada hari ini, saya nak ingat baliklah kepada Azri tentang etika kerahsiaan. Di mana apa yang kita ceritakan, apa yang kita kongsikan hanya tertakluk dalam bilik ni je. Kiranya saya tak boleh bawa keluar. Azri pun kalau boleh saya minta ke zaman Azri untuk tak luahkan lah. Kalau siapa-siapa kat luar kan. Melainkan kalau benda tu membahaya ataupun mencederakan Azri sendiri, itu memang saya terpaksa bawa keluar lah. Tapi atas persetujuan kita lah. Okay. Jadi saya rasa tak ada kot kan benda-benda berbahaya, tak ada kan. Saya takut masih okey kan. Saya takut sebab dah lama kita tak jumpa kan. Okey, baik. Jadi sebelum kita mulakan, boleh tak saya nak tahu perkembangan Azri daripada sesi lepas kan. So macam mana perkembangan Azri? Saya batuk sikit. Batuk lagi? Batuk lagi. Oh, tak sembuh lagi daripada itu? Tak sembuh lagi. Saya memang kalau batuk dia susah sembuh sikit. Macam tu. Ya ke? Okay, faham. So sekarang ni Azri macam mana? Boleh tak kita nak sambung sesi ni? Boleh. Kalau macam Azri rasa macam tak selesa ke ataupun Azri nak ubat ke, beritahu. Boleh bagi ubat? Boleh. Saya dah standby kan dah. Okay, baik. Sebelum kita nak go through dengan sesi ketiga ni, di mana sesi ketiga ni maybe kita akan lebih merancang lah. Kalau macam sesi lepas kan kita lebih kepada mendalami apa isu ataupun apa topik yang Azri cuba sampaikan. Tapi untuk sesi kali ni kita lebih kepada kalau bahasa Inggeris planning ataupun lebih kepada perancangan Azri. Di mana kita akan membincangkan tentang apa perancangan Azri untuk mengatasi ataupun untuk face isu Azri ni. Jadi sebelum tu saya tanya Azri dah ready dah untuk ni? Dah ready Okay, baik. Jadi sebelum kita nak go through dengan lebih mendalam dengan sesi ni, saya nak tanya pada Azri lah, apakah perkembangan terkini Azri selepas daripada apa yang Azri luahkan, apa yang Azri kongsikan pada hari tu? Apakah perkembangan terkini daripada Azri? Boleh Azri share? Perkembangan saya rasa saya makin, alhamdulillah saya dah move on 100%. Alhamdulillah. Saya dah move on. Dan saya sekarang ni perkembangan saya macam fokus dekat diri saya. Kan saya masih belajar kan. So saya fokus dalam belajar. So lepas tu saya pun ada dalam main hoki. So macam saya macam improve. Saya fokus betul-betul dalam bermain hoki, macam mengekalkan gaya hidup yang sihat lah macam tu. Contoh macam saya dulu saya macam nak kena fokus dekat satu perempuan kan. So macam sekarang saya dah, alhamdulillah saya macam makin mendekatkan diri dengan Allah lah. Alhamdulillah. Itulah benda yang saya nak dengar. Itu benda yang baik sebenarnya. Macam saya tanya, Azri kan minat hoki kan semua kan. So untuk hoki tu ada tournament apa-apa tak? Ada perlawanan ke? Mungkin sebelum ni dah ada game ataupun mungkin masa mendatang nanti mungkin ada game ke? Untuk hoki, hari Khamis ni saya akan bertolak ke Terengganu. Hari Khamis ni? Khamis ni petang saya akan bertolak ke Terengganu dan balik mungkin Sabtu pagi.
Ahad pagi macam tu sampai sini kot. Macam tu. Sebab kami ada tool macam ada buat program dengan sekolah menengah. Lepas tu ada jugalah friendly dengan budak Sukma. Budak Sukma Terengganu. Semua Terengganu. Wow. Friendly dengan depa, satu tim dengan satu lagi untuk pelapis Sukma. Pelapis. Pelapis. Jadi lepas tu yang akan datang juga InsyaAllah UM akan hantar untuk Masum Majlis Sukan Universiti. Majlis Sukan Universiti. Dia sama juga macam Sukip, tapi cuma Sukip besar sikit, Masum ni bawah sikit daripada dia. Macam tu. Faham. So nampaknya kat situ Azri memang agak boleh kata sibuk lah. Nampak lah Azri sekarang ni lebih menyibukkan diri Azri daripada Azri rasa macam terkosong kan. Ya, betul. Saya memang nampak lah tambah lagi Azri ni seorang, saya boleh kan gelar kan Azri ni atlet lah. Azri ni atlet lah sebab main hoki kan. Hoki kan sukan. So betul. Memang nampak sebab kita pun dan anak proses tu pun memang kena busykan diri. Kalau tak kita akan teringat kan. Kita teringat sikit-sikit teringat. Lepas tu bila kita dah letih kan, contoh kita dah petang tu dah letih, dan kita dah malas fikir lah pasal benda-benda yang tak sepatutnya kita fikir. So macam kalau balik tu aku perlu buat assignment, kena study sikit. Contoh esok ada quiz, kena study sikit. Tak apa, aku fokus study. Kalau kita macam contoh macam ada macam partner waktu sekarang kan, mungkin masa tu kita perlukan untuk chat dia, call dia. Kalau mestilah dia akan merajuk ke apa-apa kan. So kita kena pujuk dia macam tu lah. Mungkin masa sekarang mungkin boleh kita nak ada, tapi belum masa sesuai lah. Kecuali kalau dia faham. Kalau dia juga student, saya juga student, sama-sama faham tak apalah macam tu. Betul. Kiranya macam masing-masing memahami antara satu sama lain kan. Sebab tanggungjawab sebagai student. Baik. Lagi ada apa lagi perkembangan daripada Azri? Perkembangan daripada saya, tadi saya cakap tu lah, mendekatkan diri dengan Allah lah. Bila macam contoh saya macam kalau in relationship, saya rasa macam tak berapa tenang. Contoh macam saya macam contoh tak tenang tu, bila saya sembahyang pun macam teringat dia. Macam tu. Bila setiap masa lah saya macam mungkin akan teringat. Kalau dia buat contoh ada balas lambat ke apa kan, balas WhatsApp lambat kan, saya fikir dia ni dah tak suka aku ke macam tu. Macam kadang-kadang overthinking tu mestilah ada kan. Macam dia ni dah ada orang lain ke macam tu. So macam dia akan kacau ibadah-ibadah saya. So, Alhamdulillah sekarang saya dah tak payah fikir pasal benda-benda tu. Macam tu. Sekarang ni pun Azri kata Azri lebih fokus pada diri Azri. Ya, betul. Betul, bagus. Jadi daripada apa yang Azri kongsikan, sebenarnya apa yang saya nampak Azri ni lebih ke arah yang lebih positif. Sebab Azri sebelum ni Azri selalu duk fikir pasal dia. Azri fikir kenapa dia buat macam ni, kenapa dia buat macam ni. Tapi sekarang Azri lebih lupakan tentang apa yang terjadi, and then Azri lebih forward ke depan. Go forward ke depan, and tanpa tengok balik kan apa yang jadi dulu. Sebab seperti Azri katakan tadi, Azri berkait hoki, and then nanti kampusnya Azri pun akan pergi ke Terengganu untuk orang kata ada program lah kat sana, and then ada friendly juga. Lepas tu selain daripada Azri sebutkan diri itu semua, Azri pun cuba perbaiki hubungan Azri dengan Tuhan, dengan Sang Pencipta. Sebab kali ni Azri kata Azri lebih khusyuk dalam melaksanakan ibadah tanpa ada sebarang gangguan pemikiran pasal dia. Baik, saya memang suka apa yang Azri buat ni. Jadi untuk sekarang ni kita macam saya kata tadi, untuk sesi ni kita akan lebih kepada merancang. Jadi saya tanya pada Azri lah, apakah yang Azri dah rancang, ataupun apakah perancangan seterusnya Azri? Macam sekarang kan Azri dah ada perancangan untuk fokus diri dan mendekatkan diri pada Tuhan. Jadi apakah perancangan Azri untuk masa yang mungkin saya boleh ambil dalam 3 ke 4 tahun akan datang ke, ataupun kalau macam lama sangat maybe dalam bulan-bulan yang mendatang. Apakah perancangan masa depan Azri? Perancangan saya sekarang ni hanya ada beberapa. Yang pertama yang saya paling fokus adalah saya ingin mendapatkan selempang emas, which is lepas
lepas ni exam kena dekan. InsyaAllah kalau CGPA lepas daripada 3.67 saya akan dapat selimpang emas. So macam insyaAllah target utama saya adalah untuk mencapai dulu selimpang emas tu lah. Selimpang emas anugerah Net Chancellor kan, anugerah diraja? Bukan, dia selimpang emas ni anugerah untuk first class. Oh, first class. First class. Betul, saya ingin mencapai first class tu. First class. Macam anugerah ni raja lain. Dia macam kena ada temuduga ke apa kan. Dia kalau macam kalau perform lah, itu perform. Dia kan saya tanya, Aziz kan UUM kan? Dekat UUM ni ada berapa dia punya macam kan graduate kan kita nampak ada selimpang emas, ada anugerah tu, anugerah ni. So macam ada beberapa anugerah sebenarnya dalam universiti ni kalau yang saya tahu lah, selimpang emas tu first class. Lepas tu anugerah diraja. Yang tu lah yang saya tahu. Anugerah diraja yang setakat ni 2 tu lah yang saya tahu. Yang lain semua yang graduate biasa lah. Graduate biasa lah. Faham. Cuma mungkin mana tahu lah rezeki Azri kan dapat. Mana tahu tiba-tiba Allah kata Azri, Allah bagi kat Azri ni anugerah diraja kan. Nak tahu rezeki kan. Amin kan. Saya dengar pun hadiah dia lumayan juga kan. Dapat wang tunai ke kan. Wang tunai berapa ribu? Banyak juga, beribu juga sekarang. Ribu kan. Banyak sebab saya pun ada kawan dia pun dapat anugerah diraja yang lepas. Memang banyak dapat, dia dapat 7,000 kot. Banyak juga. Banyak. Memang anugerah diraja ni banyak. So mantap rezeki Azri kan. Amin insyaAllah. Okay, jadi seperti mana Azri kata tadi, perancangan Azri pertama adalah Azri cuba untuk mencapai first class ataupun selimpang emas. Untuk Azri punya kira macam penamat yang baik lah, penamat yang sempurna. Kira Azri habiskan belajar di UUM ni dengan pencapaian yang baik, yang membanggakan. Betul. Yang itulah yang first. Yang second pula mungkin saya nak kerja yang baik. Mendapat kerja awal lah. Semulanya dapat kerja awal lah. Habis graduate tu habis dah ambil graduate semua lah. Mungkin saya target macam saya dapat kerja awal lah. At least macam mungkin dalam sebulan pun saya dah dapat lah macam tu. Sebab banyak lagi target saya perlukan duit tu untuk macam banyak benda. Banyak benda tu contohnya macam saya nak beli kereta, saya nak beli banyak benda lah kita boleh guna dengan duit tu kan. Nak belanja family, nak bagi nak at least boleh bantu sikit family kan daripada segi kewangan. Macam tu lah. Azri ada target apa tak? Kira macam Azri nak kerja apa? Untuk lepas dia graduate ni Azri nak bekerja sebagai apa? Kalau boleh saya tak mahu lari bidang. Saya nak dalam counselling ni. Nak kira still macam masih lagi di dalam counselling ni lah. Bidang counselling ni sebab saya rasa macam kalau lari bidang, kalau ke HR mungkin tak apa. Tapi kalau lari bidang terus macam saya rasa macam rugi pula saya belajar counselling ni lama-lama kan. At least macam kalau dapat macam ahli psikologi pun okey lah macam tu. Macam sebab kadang-kadang saya pun dengar juga macam untuk counselling ni dia macam semua orang ambil counselling, ada semua ada setengah yang mengambil bidang counselling ni just macam orang kata untuk masuk ke universiti. Tadi apa Azri punya pandangan tentang benda tu? Maksudnya macam mana? Maksudnya macam ada sesetengah orang ni, bukan saya tak kata semua, tapi ada segelintir lah yang segelintir pelajar yang dia masuk ke bidang kaunseling ni sebab untuk just untuk melayakkan diri masuk universiti. And then daripada habis tu dia akan ambil mungkin daripada macam ada student tu dia ambil DPLI. Kan, tapi dia kira disambung ke bidang perguruan tapi subjek yang lain. Macam mereka macam apa? Macam ambil mudah sikit ke apa? Macam ingat kaunseling ni boleh dapat mudah macam tu lah. Macam tu. Tapi sebenarnya kaunseling ni susah. Ya betul, susah. Ada masa kita nak masuk ni pun kena ada interview. Betul. So macam apa yang Azri cuba kongsikan ni, Azri nak sambung ke bidang kaunseling ni pun sebenarnya agak baik sebenarnya.
apa yang saya dapat tahu yang sebenarnya kaunselor lelaki ni sangat kurang. Ada tu ada tapi tak ramai. Selalu kita tengok kaunselor ni kaunselor wanita. So macam untuk kaunselor lelaki ni dia tak berapa ramai. So macam mungkin Azri boleh jadi pelapis je. Pelapis kaunselor tu kan. Mungkin lepas ni dalam lama sikit saya nampak nama Azri sebagai pengarah presiden. Presiden lembaga kaunselor kan. Mana tahu rezeki. Mana tahu rezeki kan. Betul-betul. Tapi macam saya memang target masih dalam bidang ni kan. Sebab saya macam masuk ke bidang ni memang saya minat berjumpa dengan orang. Macam apa tu batuk tak apa. Okey. Dia pun terbatuk tak? Jangkit pun. Dah. Jangkit kan. Tak, dia macam biasa tu macam tu. mungkin sejuk sikit. Saya tak mau lari daripada bidang ni. Sebab tujuan mungkin kalau lari sikit pun masih dalam bidang, masih ada macam ilmu-ilmu tentang bidang ni macam tu. Jadi okay, daripada apa Azri katakan tadi, untuk the next planning is Azri akan Azri akan mencari kerja lah. Kerja yang baik. And then kerja yang Azri cari pun tak lari pada bidang yang Azri ceburi sekarang, iaitu counselling. So Azri akan jadi counsellor lah. Mungkin Azri akan ambil counsellor kat mana? Agak-agak Apa sih kat mana? kira macam kan kita counsellor kan ada yang counselling sukan, counselling perubatan. So dia ada banyak ni counselling. So agak-agak Azri nak ke arah yang mana? Sukan ke? Saya masih belum fikir. Tapi mungkin saya akan pergi ke yang umum ke rasanya. Macam yang umum terbuka. Betul. Macam contoh lah, saya beri contoh yang maybe Azri buka consultant ke kan. Mana tahu. Saya nampak nama Azri consultant kan. Mana tahu kan. Okay. Jadi itu pun sebenarnya bagus juga. Sebab cuba cari kerja yang baik-baik, kerja yang elok. Sebab kita pun lama lagi kan. So kena cari kerja yang strong lah. Kena kerja yang strong. Mungkin kalau tak dapat yang strong yang awal, at least kita kerja dan dapat duit lah macam tu. Sebab sekarang kan dunia duit. Betul. Tak ada duit susah, walaupun macam kita cakap memang ada dunia. Tapi nak survive dekat dunia tu keperlukan benda-benda macam ni, benda duit, macam tu lah. Betul-betul. Jadi seterusnya ada tak lagi planning yang Azri nak buat untuk masa yang akan datang ni, planning Azri? Planning saya mestilah nak beli kereta. Beli kereta. Ya, beli kereta. Planning yang ketiga beli kereta. Dan dan planning yang keempat, sekiranya jodoh saya main, jodoh saya macam perlu dan dah mampu untuk berkahwin, mungkin yang tu jadi saya punya planning lah untuk berkahwin lah. Semestinya saya akan berkahwin. Okay, faham. Kereta apa tu agak-agak dalam saya apa yang Azri, kereta impian lah, kita kata kereta impian Azri. Kereta impian mahal, tapi saya nak impian, yang biasa. Kita ambil yang bukan kereta impian. Macam kereta apa yang Azri nakkan sekarang? Okay, buat masa sekarang mungkin saya akan pilih, saya akan ambil yang biasa je, Beza ataupun Azia macam tu. Yang baru tu, yang baru. Sebab saya fikir macam ni tau, kita ni masih baru, contoh baru bekerja. Tak boleh macam, contoh walaupun gaji kita banyak sekalipun 3-4 ribu, saya masih akan ambil Beza ataupun Azia macam tu. Sebab saya macam berpandangan jauh. Contoh macam kita boleh save lagi. Contoh bulanan untuk Azia dengan Beza ni berapa ratus, contoh 400-500 je kan. Okay, kalau kita ambil yang macam Honda ke Toyota ke, walaupun kita gaji 3-4 ribu, mungkin dia akan tolak lebih daripada macam 1,000 sebulan. Tinggal lagi 3,000. Tinggal 3,000 tu mungkin ada lagi keperluan-keperluan lain yang kita perlu bayar. Contoh macam kalau kita kena bayar rumah. So macam saya rasa macam tak berbaloi untuk keluarkan duit yang banyak sangat. Walaupun nanti insya-Allah kalau macam dari masa ke masa mungkin saya dah ada macam dah stabil kan. Contoh dah stabil, saya mungkin akan beli kereta yang lebih mewah gitu. Contoh macam Honda ke apa kan. Tapi buat masa sekarang saya masih target saya adalah Azia ataupun Beza. Macam tu lah.
sebenarnya Azhar dengan Beza pun bagus sebenarnya sebab betul. pun kita masih lagi bujang, masih bujang kan. So Azhar dengan Beza tu pilihan yang bagus. Saya suka pilihan tu. Azhar dengan Beza kalau modified lawa sebenarnya. Betul. Kalau lagi jaga tu memang okey lah. Betul. Mungkin saya boleh guna gaji saya tu untuk modify lah bagi elok. InsyaAllah. Okay, baik. Jadi untuk planning Azri yang sebenarnya, maybe Azri akan beli kereta lah. Beli kereta. Lepas tu kalau jodoh tu ada, mungkin Azri akan berkahwin. Cuma saya ada cadangan lah. Mungkin yang untuk pertama yang kedua tu saya memang setuju sangat. Yang ketiga tu maybe selain daripada kereta, maybe Azri boleh cuba untuk cari aset Azri sendiri. Aset ni contoh macam rumah. Sebab sebelum kita nak kahwin, kita kena ada perancangan which is macam at least ada rumah lah. Rumah kan, daripada tak rumah biasa boleh. So macam bila ada rumah ni, so Azri punya hidupan tu dah macam secure lah sebab ada rumah sendiri, ada kereta sendiri. So macam jodoh ni bukan kata kita tak bersibuk, tapi jodoh ni biarlah Allah yang tentukan. Usaha kita sekarang ni adalah kita cuba untuk kumpul aset and kita cuba untuk bukan nak menolak takdir, tapi macam menerima apa yang takdir kita sebelum selepas ni. Lepas tu selain tu untuk Aziz juga untuk soal jodoh tu pun sebenarnya tak apalah, jodoh tu kalau ada insya-Allah ada. InsyaAllah dia akan datang juga. Sejauh mana kita pergi dia akan datang. Tapi kalau macam tak ada tak apalah kan. Tapi mesti ada, takkan tak ada insya-Allah kan. So macam maybe Azri boleh kumpul aset. Aset Azri tu kan, daripada segi rumah, kereta ataupun kita dah ada dua-dua kan. Ya betul. Dia macam bila ada dua-dua ni dia lebih secure. Sebab nanti kalau katakanlah Azri kahwin masa tu Azri ada rumah, nanti macam mana Azri nak bagi tempat tinggal pada isteri. Betul. Sebab kita bila dah berkahwin, kita kena jaga banyak benda kat isteri, jaga nafkah, makanan, pakai, minum, tempat tinggal semua kita jaga baik. Sebab isteri ni tanggungjawab kita. So macam bila dah beristeri ni, kita dah suami, dan dia dah ada isteri, kita ni as lelaki tanggungjawab kita lagi besar lah. Sekarang pun kita tanggungjawab. So bila dah kahwin ni tambah kita tanggungjawab. So macam cuba untuk secure dulu dengan Azri punya aset apa semua kan. Ataupun kalau Azri rasa tak mampu untuk nak beli rumah, nak buat rumah lagi, maybe boleh sewa. Boleh sewa kan. At least dah saya macam rancang macam ni lah. Macam tu macam saya dah ada kereta. Kereta tu utama lah, memang saya akan beli dulu. Tapi ibu dengan abang saya dah bagi dah kereta. Cuma kereta tu untuk pakai sementara lah, untuk untuk sementara untuk stabil kan. Lepas tu ibu kata belilah nanti kalau kereta dah ada pekerjaan, so boleh lah nak beli kereta apa yang kita nak. Kereta apa? Yang lagi Livina. Grand Livina. Kita Nissan okey. Lepas tu bila dah ada kereta, mungkin saya kalau tiba-tiba lah macam saya kumpul duit, tiba-tiba perlu berkahwin awal. Contohnya jodoh saya main awal kan, dia macam saya perlu kahwin awal, mungkin saya akan tanya dulu, boleh tak kalau kita duduk rumah sewa dulu. Macam tu, macam duduk rumah sewa dulu, kita kumpul duit sama-sama, beli satu rumah. Macam tu. Bila dah macam saya macam impiankan macam walaupun saya mampu, tapi macam kita sama-sama kan. Sebab kita dah duduk rumah tu sama-sama. Walaupun dia tak bagi banyak, at least pun macam bagi sikit pun dah okey macam tu. Yang penting jangan isteri tu lebih daripada suami. Betul. Macam tu lah, saya target macam tu lah, insyaAllah. Apa-apa pun kita tak tahu kan masa ke depan ni kan. Betul. Jadi hanya mampu merancang lah. Betul. Kita mampu merancang, takdir semua tu Allah tentukan. Betul. Allah kita yang merancang, Allah tentukan. Jadi apa-apa pun kita pusing taruh mana sekalipun, kita tetap kembali kepada dia juga. Betul. Okey, jadi baiklah. Sekarang ni saya tengok jam masa pun ada masa pun dah mencemburi juga.
Jadi saya nak buat sedikit rumusan lah. Rumusan sepanjang sesi kita kali ni. Okay, baik. Pada awal sesi tadi Azri pun dah share kepada saya tentang perkembangan Azri sendiri. Di mana saya lihat perkembangan tu bukan perkembangan yang sangat positif. Saya memang nampak sangat positif perkembangan tu daripada Azri yang sebelum ni saya kenal, sebelum sesi ni, dan sekarang pun Azri macam ni and lebih positif. Di mana Azri berkongsikan kepada saya yang Azri sekarang lebih fokuskan pada diri Azri, sibukkan diri Azri. Dan tambahan pula Azri pun seorang atlet, atlet hoki. Mana nanti pun hari Khamis ni Azri kata yang Azri akan ke Terengganu. Ya, betul. Azri akan ke Terengganu untuk apa kata, ada program kan dengan sekolah menengah. Lepas tu Azri friendly sikit. Ada friendly sikit. Lepas tu Azri jalan-jalan sikit. Takkan tak jalan-jalan kan. Rugi lah. Empat orang kan. 4 orang rugi lah. Bukan selalu rugi. Lepas tu sebab tu Azri ada share juga yang sekarang ni Azri lebih mendekatkan diri pada Tuhan lah, pada Allah kan. Azri mendekatkan diri pada Allah. Azri banyak lebih khusyuk lah dalam buat ibadah ni. Azri lebih fokus lah. Tak apa ada gangguan fikir sebagai dengan saya tahu tentang dia apa semua Azri tak fikir. Okay, lepas tu kita masuk pada planning tu. Okay, kita sama-sama membincangkan tentang perancangan apa yang kita nak buat, perancangan. Jadi Azri pun dah bagi kat saya kata 3 lah. Yang pertama, Azri target untuk mendapatkan selempang emas ataupun first class pertama kan. InsyaAllah benda tu pun insyaAllah benda boleh jadi betul kan. Azri pun dah pernah dekan kan kat sini. Dah berapa kali dah dekan? Dah 3 kali dekan. Alhamdulillah. So jalan tu memang nampak luas. InsyaAllah boleh. Saya semua yang boleh. Lepas tu Azri pun ada share juga kat saya tentang apa yang Azri nak buat ni adalah keduanya Azri nak cari pekerjaan. Pekerjaan yang kalau boleh Azri tak nak lari daripada apa yang Azri nak. Sebab Azri kan bidang kaunseling. Jadi Azri nak teruskan bidang kaunseling ni. Jadi itu pun salah satu pekerjaan yang baik sebenarnya sebab kita bantu orang kan. Kita suka bantu orang. Kita bantu orang dan sama juga kita tolong juga diri kita sendiri. Sebab mungkin apa yang isu yang orang bawa tu mungkin ada terkait kita, and then kita bantu juga diri kita semua. Sebenarnya tu itu pun kalau daripada konteks Islamik pun tu kira macam amal jariah juga sebenarnya. Sebab saya pegang dalam konteks Islami, bila kita bantu orang, insya-Allah Allah akan bantu kita. Betul. Kita senangkan orang, insya-Allah Allah akan balikkan senang kepada kita. Betul. Jadi saya akan cari pekerjaan kaunseling juga. And then yang ketiga, Azri kata yang Azri cuba untuk cari aset lah. Terutama sekali kereta dulu. Sebab kereta ni saya boleh katakan dia keperluan juga sebenarnya, dia bukan kehendak. Betul. Sebab keperluan ni macam contoh nanti pun Azri nak intern. Intern saya tahu yang kaunseling ni memang tak macam sekarang Kedah, memang dia takkan dia arrange dia dekat antara KL ke Kedah kata salah saya. Di situ mungkin Azri nak cuba untuk keluar jauh sikit kan. Tapi sebenarnya kat sini dengan Kulim pun dah jauh dah sebenarnya kan. Jauh 2 jam ke? 2 jam juga kan. So macam saya akan ke Kulim ke. Lepas tu kereta tu pun memudahkan Azri juga sebenarnya untuk nak ke sana sini apa semua betul. Lepas tu yang terakhir sekali, rancangan yang terakhir mungkin Azri akan kahwin lah. Azri akan kahwin. Kahwin ni kalau kita dah ready, kita boleh go lah. Sebab yelah kalau dia nak kahwin ni bukan macam kita main kahwin macam dulu kan. Macam budak-budak dulu kan main kahwin. Dah kahwin kali kita kali ni memang kahwin yang betul-betul serius. Betul serius. Banyak penuh dengan tanggungjawab agaknya. Okay, baik. Jadi okeylah. Sebelum saya nak tutup, saya ada satu lagi soalan untuk Azri. Saya tanya pada Azri lah. Sekiranya kalau ex Azri tu dia datang balik lepas Azri dah berjaya, Azri dah ada berjaya, ex Azri datang balik, apa yang Azri nak, apa yang akan Azri buat? Mungkin adakah Azri masih lagi tarik muka ke ataupun sakit tu datang balik ke macam mana? Saya tak tahu lah. Mungkin kita tak tahu lah jodoh Allah ni kan. Mungkin Allah bagi dia hilang sekejap sebab nak bagi saya fokus ke apa kan. Tapi kalau dia ada 2 side sebenarnya. Kalau dah betul-betul saya jodoh dengan dia, sebab lepas tu Allah saja tarik dia set,
untuk bersama orang ni dulu sebelum jumpa dengan saya balik. Ataupun yang kedua mungkin saya tak akan saya akan bagi tahu dia mungkin kita dah tak sesuai macam tu lah. Mungkin saya tak akan menjalinkan hubungan dengan orang yang sama pun. Faham. Nampaknya memang Azri memang betul-betul dah move on lah. Ya, dah move on lah. Totally move on. Nampak Azri memang dah move on. And apa yang Azri, bila Azri cakap kat saya tu jawapan tu, saya tak nampak pun sebenarnya Azri still sedih tak. Tapi sebenarnya saya nampak yang Azri ni dah cuba untuk melangkau perasaan sedih tu. Dah fast, dah move forward lah. Move forward lah Azri lah. Okay, perasaan sedih tu Azri dah melangkah. Okay, bagus. So saya rasa setakat ni dulu lah sebab sesi kita pun 30 minit je. Saya lupa beritahu sebab sesi kita ni memang 30 minit je, tapi dia 30-45. Jadi saya nak buat penutup sikit lah. Okay, jadi terima kasih banyak kepada Azri sebab sudi berkongsi pada saya. Mungkin saya saya tak ada bagi homework apa semua. Macam sebelum ni klien saya dulu ada saya bagi homework, tapi untuk Azri saya tak bagi sebab saya dah nampak yang apa yang Azri rancangan Azri ni memang dah nampak dia akan pergi lebih jauh. Ya, insya-Allah. Memang saya nampak. So macam untuk homework tu memang tak ada, tapi saya harap sangat apa yang Azri buat ni semua make sure Azri dahulukan dulu diri Azri, baru Azri dahulukan orang lain. Jaga hati sendiri dulu, baru jaga hati orang lain. Itu je saya minta pada Azri. Jadi apa-apa pun saya nak ucapkan ribuan terima kasih sekali lagi pada Azri kerana sudi hadir ke sesi saya pada kali ini. Sepanjang 3 sesi ni memang saya rasa lama kan 3 sesi ni kan. Lepas tu saya nak ingatkan lagi sekali tentang kerahsiaan kita. Segala apa yang kita bincangkan kita takkan bawa keluar lah. Saya takkan bawa keluar, dan saya pun minta Azri pun jangan bawa keluar lah. Kita settlekan kat sini, apa semua, tutup lampu, keluar pintu lah settle. Lepas tu kalau macam tadi sepanjang tadi Azri tak ada pun mendaratkan kan. Tapi kalau ada benda-benda yang mendaratkan, maybe saya akan bawa keluar lah. Terpaksa bawa keluar lah ke pihak ketiga macam tu. Jadi sebelum tu saya tanya apa-apa, Azri ada apa-apa soalan ke? Tak ada setakat ni, alhamdulillah. Macam mana Azri rasa lepas sesi ketiga ni? Rasa macam tenang lah, saya rasa dia dah meluahkan kat orang kan. Saya pun rasa macam sebelum ni saya pendam je cerita-cerita ni sebab tak semua orang akan faham kita kan. So macam saya kongsi dekat kaunselor, alhamdulillah saya dah melepaskan banyak beban dalam fikiran saya macam tu. Alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah, insyaAllah. Okay, jadi baik. Jadi saya rasa itu sajalah daripada saya, daripada Azri. InsyaAllah kalau di lain hari, insyaAllah kalau Azri ada apa-apa nak minta tolong, boleh beritahu saya je. Saya terbuka je kalau Azri nak kata nak buat sesi lagi ke, atau Azri nak tanya pendapat ke, boleh je. Saya terbuka je. Kalau Azri apa-apa soalan, tanya je. Jangan malu-malu. Okay, jadi itu saja daripada saya. Terima kasih banyak Azri sebab sudi kongsi masa dengan saya. Jadi insyaAllah ada masih kita jumpa lagi. Okay, baik. Terima kasih lah. Sama. Alhamdulillah settle, ya Allah. Tak pergi, kau ni buat legend. Tutup tak ada tutup rekod. Tak. Legend tu lah habis. Ya dah.